Menteri Pengangkutan Anthony Locke mengumumkan bahawa Malaysia kini berada dalam keadaan berjaga-jaga susulan peningkatan ketegangan di Asia Barat yang semakin membimbangkan. Menurut Locke, Kabinet telah diberi taklimat mengenai situasi yang semakin kritikal pada awal hari ini dengan menekankan betapa seriusnya keadaan apabila kos tenaga melonjak lebih 100% sepanjang bulan lalu. Memetik laporan dari Berita Harian, beliau menjelaskan bahawa walaupun kesan penuh masih belum dirasai, rakyat Malaysia perlu mengambil kira ancaman ini dengan serius. Locke turut menggesa orang ramai untuk mengamalkan langkah-langkah penjimatan bahan api sebagai langkah persediaan menghadapi kemungkinan gangguan bekalan sekiranya konflik tersebut berlanjutan. Ini bukan perkara yang boleh dibuat gurauan. Ia adalah perkara yang sangat serius, ujar beliau ketika berucap pada Majlis Pembiayaan Sekolah untuk SMKJ Chanwa hari ini. Locke turut menambah bahawa dalam sebulan terakhir, kos tenaga telah meningkat lebih daripada 100%, memberi impak besar kepada banyak industri. Beberapa negara jiran sudah berada dalam mod kecemasan. Contohnya, Filipina telah mengisytiharkan darurat tenaga. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam juga menghadapi kekurangan bekalan bahan api dengan rakyat terpaksa beratur panjang untuk mendapatkan bekalan tersebut. Syukurlah keadaan ini masih belum berlaku di negara kita, namun kita tidak boleh berasa terlalu selesa kerana lambat laun kita juga akan merasai kesannya, jelas beliau. Locke mengingatkan bahawa walaupun impak sepenuhnya belum dirasai, rakyat Malaysia perlu lebih berhemat dalam penggunaan tenaga dan bahan api. Kita tidak boleh membazirkan sumber yang terhad. Sumber ini bukanlah tidak terbatas dan akan habis. Sebagai contoh, dalam sektor pengangkutan, kita perlu lebih bijak merancang perjalanan. Kita cenderung untuk bergantung kepada kenderaan sendiri kerana subsidi petrol. Namun, kita harus kurangkan perjalanan yang tidak perlu dan pastikan perjalanan lebih efisien. Jika ada pilihan untuk menggunakan pengangkutan awam, pilihlah untuk menggunakannya, tambah beliau. Selain itu, Locke juga menyeru agar syarikat-syarikat turut mengambil langkah-langkah proaktif dalam menjimatkan penggunaan tenaga. Beliau juga memberi peringatan bahawa walaupun bekalan bahan api masih berada dalam keadaan yang stabil, ketidaktentuan tetap akan menghantui Malaysia dalam beberapa bulan akan datang. Locke menegaskan bahawa beliau tidak berniat untuk menyampaikan gambaran yang suram, apatah lagi selepas sambutan perayaan baru-baru ini. Namun, beliau menekankan betapa pentingnya untuk rakyat Malaysia berada dalam keadaan bersiap sedia dan peka terhadap situasi semasa